Perintah khidmat masyarakat bukan tujuan untuk mengaibkan. Ya. Kami, tujuan utama kami adalah untuk memberi kesedaran sebenarnya. Nasihat saya kalau sekiranya orang-orang kat luar sana, seloknya buang tempat yang benar, tempat yang betul lah. Dah disediakan tempat sampah. Tak kisah rokok ke, gula-gula ke, plastik-plastik yang kecil-kecil ke. Kita buang yang tempat yang benar, yang tempat yang betul, yang ada tersampah. So elak daripada kena makan ke, daripada orang-orang awam ke, budak-budak kecil ke. So better jaga-jagalah benda tu. Nak cari duit tu susah, tapi dah kena macam ni, kena beringat lah. Yang apa yang terjadi, yang kesilapan yang kita buat ni semua ada. Semua ada yang ada yang terbaik. Jangan anggap benda ni kita buat ni memang salah, salah tetap salah. Tapi kebaikan tu mesti ada. Bagi orang nampak, semua orang boleh lihat apa yang sekarang terjadi. So itulah yang terbaik lah untuk siapa yang kena. Itu dia.